Okey, hari ni saya nak tunjuk hampa cara hampa nak pasang kap, pasang spray gun dan guna spray gun. Okey, mari saya tunjuk. Okey, yang pertama sekali kap lah. Kap ni pasang, hampa kena pastikan kunci skru ni dengan rapat lah. Okay, yang kedua pula pasal jarum lah. Hampa kalau nak tukar jarum, nak tukar nozzle ni kan, hampa mesti nak pasang jarum kan. Pakai jarum tu, hampa kalau nak masuk jarum tu, hampa tak boleh tekan dia masuk lah. Saya tunjuk bagi kat hampa. Okay, ni dah keluar dah. Tarik dia keluar pelan-pelan. Lepas tu bila nak masuk jarum ni, hampa tak boleh masuk direct tau. Hampa tak boleh tekan dia terus. Hampa kena pusing. Pusing sambil tekan. Pusing sambil tekan. Pusing sambil tekan. Okey, betul last sekali baru tekan sikit Tu, ni masuk ni. Kunci je. Nozzle ni tak saya buka tunjuk kat hampa. Dia ada satu o-ring putih dekat dalam dia. Okey, apa function o-ring ni? O-ring ni bila hampa kunci longgak sangat, spray gun hampa takkan jadi. Dia takkan keluar dengan cantik. Hampa nak kunci dia, kunci agak-agak je. Satu. Agak-agak dia boleh pusing. Tengok dia dah ketat dah kan. Kalau hampa kunci longgak tengok, dia boleh pusing sini. Hampa kunci agak-agak je. Dia dah ketat ni dah okey dah. Okey, jom kita tunjuk kat hampa cara nak adjust pressure angin lebar dengan tajam. Okey, yang first sekali yang hampa kena tengok sebelum spray adalah jarak tempat yang kita nak spray tu dengan spray gun ni adalah 8 inci. Kalau tengok 8 inci. Agak-agak 8 inci. Kalau jauh sangat pun satgi dia jadi tak dekat, tak sampai. Boleh. Kalau dekat sangat satgi dia jadi cair, tu baru hampa boleh spray lah. Okey, yang kedua kita kena check kita nak pakai tajam ke, nak pakai kembang ke, boleh spray dulu. Tajam deh, kembang. Okey. Kalau hampa nak pakai tajam, hampa adjust ni boleh. Okey, yang next punya cara kita nak adjust angin. Okey, saya dah tutup ni ya sampai rapat, dan jarum ni saya pun dah tutup sampai rapat. Hampa boleh tengok tak boleh tekan dah. Okey, first step dia yang ni 3 kali pusingan dan yang ni 2 kali pusingan. Kalau hampa nak pakai 3 pun boleh lah, ikut kesesuaian lah. Okey, tengok saya jam macam mana. 1 2 3. Tu yang ni pula 2. 1 2. Okey, kita try dulu. Kita boleh tengok dia punya hala macam mana. Yang ni sesuai. Hampa nak bubuh clear lah macam mana. Okey, next pula kita nak adjust lagi. Yang ni tak sesuai, kita nak adjust lagi. Pusing juga. 1 2 3. Satu, yang ni pusing juga. 1 2. Okey, kita tengok dia tebal sikit. Boleh nampak dia tebal sikit. Okey, next pula kita pusing lagi. 1 sampai dah habis ni dia kan. Yang ni ada banyak lagi kan. Pusing ni atas balik. 1 kan saya dah pusing tutup. 1 2 3. Okey, yang ni kita pakai 2,5. 1 2 setengah. Okey, dia lagi tebal ya. Okey, dapat. Okey, kalau hampa nak lagi video educate macam ni, hampa boleh share, like dan komen. Jangan lupa follow kami geng. Apa-apa educate, kami akan update seterusnya.